nilai RM2 jatuh hampir 50% dalam tempoh 10 tahun. Jadi masih relevankah tuan-puan simpan duit untuk persaraan dalam bentuk ringgit untuk kegunaan 10 ataupun 20 tahun yang akan datang? Nombor dalam akaun tu mungkin akan kekal, tetapi kuasa membelinya tentu si sama lagi. Tuan-puan nanggagi harga emas. Kenaikan harga tu mencecah 180% dalam tempoh 10 tahun. Sebabnya, dengan kejatuhan nilai mata wang, harga emas naik bersama-sama dengan harga barangan dan perkhidmatan yang lain. Jadi, tuan-puan masih perlukan simpanan dalam bentuk wang. Tetapi, pastikan simpanan dalam bank tu sekitar sebulan hingga 2 bulan pembelanjaan. Simpanan dalam ASB ataupun tabung haji untuk simpanan kecemasan sekurang-kurangnya 3 bulan pendapatan. Simpanan belanja hangus untuk 1 tahun seperti simpanan untuk servis kereta, insurans kereta, yuran tahunan sekolah anak, belanja untuk raya, percutian keluarga dan sebagainya. Simpanan dalam bentuk aset seperti emas macam tu adalah untuk simpanan tuan-puan yang akan pakai sekurang-kurangnya dalam masa 2 tahun dan ke atas. Tuan-puan bukan dapat kekalkan nilai simpanan tuan-puan tu daripada gugur akibat kejatuhan nilai mata wang, tetapi tuan-puan boleh juga pelbagaikan portfolio simpanan sebabnya emas fizikal macam tu adalah simpanan di luar dari sistem kewangan. Semoga perkongsian kami itu bermanfaat bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold. Boleh isikan detail di beg di bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.